Ini ketua tunjukkan saudara ketua motong getah lagi saudara dengan pasutnya apa? Tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak jadi senawak. Salam petani karet dan semoga sukses selalu mika semua itu pula kadang tu ketua motong kena lama-lama hari tu hujan dah saudara tak dapat ketua nak motong lagi saudara nak konten motong. Ini ketua buat konten motong lagi saudara dengan pasutnya apa? Tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak jadi senawak. Inilah ketua tunjukkan getahnya saudara. Dah ketua potong. Alhamdulillah. Dah banyak dah ketua potong dah. Alhamdulillah ada 2, 3, 4 batang baru datang. Ini dia ini tu. Ini air getahnya saudara. Mereka tengok. Mereka tengok mencucur. Mencucur air getahnya saudara. Mencucur tidak tepat kat tepung. Kenapa? Kena ini tu. Dia dah lama tak ada potong. Macam inilah saudara. Kalau nak nepatkan balik kat tepung saudara. Kalau ini dah tepat dah saudara. Tepat gitulah saudara itu dia saudara. Kita letak pula ini tu saudara, jangan tak letak. Kita letak ini daun supaya dia tepat ke tepung. Kalau tidak rugi kita motong saudara kalau tak tepat. Macam ni kita letak macam ni. Macam ni. Itu dia menitik kat ke daun ni saudara. Salam petani karet dan semoga sukses selalu. Macam inilah cara tempat ketua kalau belum baru dia buka balik saudara. Itu sebatang. Itu ajalah saudara. Sekian dari ketua. Sekian terima kasih saudara.